Sekejap saya record. Okey, dah record dah. Ya, okey. Okey, Cikgu Najiha saya mulai ya. Okey boleh. Okey, selamat petang untuk semua yang hadir hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama dengan kami. So tajuk saya seperti di banner adalah Mesin PDPC Cikgu iaitu background. Okey, di sini saya akan perkenalkan background secara ringkas. Saya pasti banyak orang tahu apa itu background. Background sebelum ini dikenali sebagai quizzes, tapi sekarang nama terbarunya adalah background dengan banyak penambahan ciri-ciri terbaru yang juga ada integrasi AI. Cikgu? Okey, kalau cikgu ada soalan ke boleh tulislah dekat ruangan chat. Okay, kerana kita hanya beberapa orang saja. Kalau cikgu dah handsome boleh sekali ya cikgu. Okey. Sepatutnya dia wujud pasal saya. Dia tak wujud. Okey, saya bagi tahu sajalah. Nama saya adalah Umar Magishwari Muniandi. Saya seorang guru cermelang SK Sungai Dua, sebuah sekolah di Pulau Pinang. Saya juga merupakan Google Certified Trainer dan juga MIEE dan juga Apple Coach. So, minat saya sangat tinggi dalam teknologi yang boleh kita terapkan dalam PDPC. Sebab itu yang saya suka mendalami banyak aplikasi. So salah satu aplikasi yang saya suka sekarang adalah background. Okay, so saya decided to do background perkongsian hari ini. So kita akan fokus beberapa features in background yang menarik. Okay, ini adalah teman saya, Cikgu Naziham. So, minggu lepas, siri 1 dibuat oleh beliau. Minggu berikutnya, minggu depan pun beliau akan buat lagi satu slot. Hari ini adalah slot saya. So, Cikgu Nazihah adalah seorang cikgu sekolah menengah dari Kampung Kastam. Sekolah menengah Kampung Kastam kami sama daerah ya, di Pulau Pinang. Okay, kami dua orang adalah GPGD Google dan juga Google Certified Trainer dan juga ingin menjadi super trainer quizzes. Okey cikgu, cikgu-cikgu kalian, salah satu dekat background sekarang kita ada 5 features yang menarik. Salah satunya assessment. Yang ini yang kita akan terokai later cikgu. Dekat assessment, kita boleh buat quiz segera. Kita boleh guna live quiz yang selalunya kita buat. Kita boleh analyse murid kita secara real time dan kita akan marking automatic. Dan masa kita nak assign dengan murid-murid, dia ada beberapa feature, salah satunya adalah anti-cheating detection. Katakan cikgu nak buat formative quiz dan cikgu nak pastikan dia pasal pemahaman terhadap quiz topik tersebut. Dan cikgu nak dia elak daripada meniru daripada ChatGPT ke atau mana-mana online. Kita boleh assign anti-cheating detection dalam background nanti. So dia juga sesuai untuk pre-test, untuk set induction and all that cikgu. Lagi satu adalah video. Nombor 2 saya tertinggal. Okey, ketiga adalah video. Video di mana kita masukkan link YouTube. Okey, selalunya bila kita bagi YouTube, murid kita suka skip. Okey. Di sini kita boleh masukkan link YouTube dan di setiap katakan YouTube tersebut videonya selama 5 minit. So kita boleh letak at least 3-4 soalan in between YouTube tersebut. So anyhow murid kena lihat video tersebut dan dia pada masa yang sama dia akan menjawab soalan kuis yang telah kita tetapkan. Automatically kita akan marking terus. Yang ini sesuai untuk PDP seperti sains, bahasa Inggeris dan semua subjek. Dan kalau sains, kalau kita nak dia fahami, kerana sains selalunya murid lebih faham kalau ada visual. So bila kita bagi video contoh kitaran rama-rama, kita bagi video contoh kitaran rama-rama, dan kita boleh insertkan quiz dalam YouTube tersebut untuk murid jawab. Dan kita boleh juga guna sebagai flipped classroom. Dan kita juga boleh buat comprehension based on video di mana kita boleh letak soalan, kita boleh jana soalan dan soalan pun kita boleh guna AI. Nanti cikgu saya akan ya. Okey, lagi satu adalah message. Ini salah satu yang menarik yang kita akan lihat nanti ya cikgu. Di mana kita upload sama ada kita upload passage tersebut atau kita daripada library ataupun kita boleh
guna sources daripada. Okay. Okay, sekarang saya akan kalau cikgu boleh hands-on lagi baguslah, kita boleh sekali buat. Kerana kita tak ramai, so bolehlah kita hands-on sekali dalam at the same time kita akan belajar semua features yang ada dalam background. Saya akan share semula skrin saya, cikgu. Okay, di sini saya akan share background yang premium version. Okay, kenapa saya berbuat demikian, cikgu? Supaya cikgu boleh tahu. Biasanya yang kita guna adalah yang jenis yang free version. Tapi kalau cikgu boleh subscribe kepada background, saya akan tunjuk plan dia sekali. Dan cikgu boleh guna banyak aplikasi yang premium dia. Dan pada masa yang sama, kalau cikgu rasa berat dia punya plan tersebut, cikgu boleh share account dengan satu cadangan dari saya sajalah. Okay. So, dia ni adalah background. Sebelum itu cikgu, okay. Kami buat perkongsian kerana ini adalah salah satu requirement untuk kami jadi super trainer quizzes. Kalau cikgu berminat nanti, cikgu masuklah Telegram kami akan umumkan kalau kami dapat notification daripada quizzes, kami boleh bagi tahu maklumat tersebut, atau cikgu nanti kami ada link pada akhir section ini, cikgu tolong isi. Bila cikgu isi, nanti background dia akan, bila ada notification, advertisement pasal super trainer, dia boleh hantar kita. Okay. Sorry ya cikgu, minta maaf 1 minit. Sorry ya. Sorry ya cikgu, sekejap 1 minit. Okey, sementara tu saya letak link dekat chat, link untuk channel Telegram. Nanti kami akan kongsilah berkaitan aplikasi digital yang cikgu-cikgu boleh guna di dalam kelas bersama pelajar. Contohnya macam background, apa tips-tips dalam guna Gemini. Banyak sebenarnya. Okay, minta maaf aplikasi yang cikgu boleh guna. Okay, cikgu boleh sambung. Minta maaf cikgu kerana saya dapat panggilan tadi seorang cikgu yang berminat untuk join, so saya hantar link kat dia. Okay, yang ni cikgu ni adalah paparan background sekarang. Bila cikgu login, ini saya dah login dengan akaun saya. Okay, ini paparan seperti biasa dulu, dia lain, right? Okay, sekarang kita ada create, kita boleh search, kita boleh upload. Okay, yang ni paparan premium saya. Di sini kita boleh nampak beza antara yang free dengan premium. Okay, seperti biasa cikgu tahu ini home, ini my library yang semua simpanan soalan kita. Kalau free version kita hanya boleh simpan 20 set. Kalau version ini kita boleh simpan banyak set dan kita ada section yang kita pernah buat dengan murid. Okay, section yang pernah kita buat dengan murid-murid kita seperti analisis lah. Dan okay. Hello. Sekejap cikgu, kenapa saya dengar balik suara saya? Okay, boleh dengar. Okay, sekarang okay. Tadi sorry suara saya bergema. Okay, yang ni cikgu kalau kita tengok paparan yang pertama, kita ada create, kita ada search, kita akan upload. Okay, bila cikgu tekan create, okay, di sini kita ada 5 jenis ya. Itu seperti yang saya kata, assessment, presentation, video, passage and flashcard. Okay, antara yang tadi saya tunjuk dalam slide adalah assessment, video dengan passage. Yang lagi 2 yang saya tak tunjuk adalah presentation dengan flashcard. Presentation ini pun Cikgu Naziha dah explain minggu lepas. Di mana cikgu boleh buat slide, dalam slide tersebut pun cikgu boleh buat soalan di mana murid boleh menjawab dalam slide tersebut. Okey, yang kita akan tengok hari ini adalah assessment cikgu. Okey, saya akan tekan assessment ini. Okey, dalam assessment ini pun kita ada 3 untuk kita pilih, iaitu kita import worksheet kita.
atau kita guna generative AI, seperti yang saya kata kita boleh guna daripada online link website dan juga YouTube, dan dia akan generate soalan berdasarkan soalan tersebut. Tapi kita tak akan approve sehingga kita kena pastikan soalan itu bertepatan dengan aras murid kita, baru kita assign kepada murid kita. Di sini seperti biasa, kalau cikgu-cikgu suka buat daripada scratch, cikgu boleh guna daripada scratch. Okey, di sini saya akan tunjuk import daripada okey, di sini saya akan guna import daripada worksheet. Okey. Bila cikgu tekan import daripada worksheet pun, dia ada dua pilihan. Satu, kita boleh import daripada Drive dan kita upload di Wise, atau kita boleh paste questions. Cikgu just copy, cikgu guna Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V boleh tekan di sini dah. Dia ada copy. Dan dia boleh generate, paste your contents and dia akan generate questions. Kemudian kita boleh guna, kita boleh import the Google Form daripada Drive kita, dan juga spreadsheet dari kita boleh upload daripada Drive kita atau device kita untuk dia buat soalan. Okay, di sini untuk spreadsheet tersebut kita kena guna sample spreadsheet yang diberikan di sini untuk sebagai template, dan kita boleh masukkan soalan dan kita boleh upload di sini ya, dan kita dapat soalan dengan jawapan dan kita boleh assignkan murid kita. Okay, di sini saya akan tunjukkan dokumen. Okay, di sini cikgu kalau dokumen, cikgu contoh di sini saya akan upload daripada device. Okay, macam yang ni adalah okay, ini adalah daripada contoh soalan sains tahun 1. Saya ambil dan saya open. Dia akan, saya tengah upload soalan sains ini. Okay. Dia akan ambil beberapa saat. Okay. Di sini cikgu, walaupun cikgu dah upload, dia bagi pilihan untuk kita, select pages. Okay, tekan sini. Okay, dia akan tunjuk semua muka surat PDF yang kita upload. Okay, di sini semua muka surat tersebut ada 9-10 muka surat. Cikgu katakan cikgu tak nak satu muka surat ni, cikgu untickkan. Kalau cikgu rasa 10 pun nak, cikgu just tickkan. Atau cikgu tak nak beberapa muka surat ini, cikgu untickkan. Okay, di sini saya tickkan semua ya, dan saya akan tekan upload. Katakan dalam muka surat itu dia ada beberapa soalan, itu ada banyak topik, dan cikgu nak topik satu saja, pilihlah muka surat. Seperti yang saya tunjuk tadi yang cikgu. Lepas cikgu dah select pages, okay, di sini output language cikgu nak apa? Okay, tapi di sini saya biarkan di sini dulu, atau cikgu boleh pilih, kerana soalan yang saya upload tadi adalah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, tak apalah saya pilih Malay di sini ya cikgu. Then question types, ini yang menarik cikgu di sini. Okay. Di sini dia tulis choose automatically kan, tapi saya tunjuk di mana apa beza premium dengan free ya. Saya tak promosikan apa-apa, saya just bagi tahu cikgu. Kerana sekarang saya tengah menggunakan premium yang menyeronokkan di sini. Yang free selalunya kita akan ada multiple choice, kita akan ada open ended, kita ada blank. Kalau cikgu tick automatically, dia akan pastikan soalan tersebut dia akan ada tiga benda inilah. Kalau quizzes yang free version, macam saya yang saya kena tengah guna yang premium version, saya ada lagi 3 option. Yang ni menarik cikgu, di mana murid boleh drag and drop, murid boleh pilih dari drop down, dan murid boleh sesuaikan. Sekarang di sini saya boleh untick ini. Saya katakan saya nak yang ini 3 ni sahaja pun boleh, atau saya nak tick 5 ini, atau cikgu boleh buat pilihan jenis soalan macam mana. Mungkin kalau cikgu ada murid yang aras yang cikgu perlu bantu dia, mungkin cikgu tak pilih blank lah. Kerana blank selalunya kita kena type. So mungkin cikgu tak nak pilih blank. So cikgu up to your level of students. So, murid cikgu memang bagus, dia boleh type soalan, kita pilih semua ataupun di sini choose automatically. Cikgu kalau saya laju, cikgu tolong stop saya ya, saya akan perlahankan. Okay, di sini bila saya dah choose automatically, Cikgu Nazihah. Cikgu Nazihah.
Okey. Soalan cikgu, then cikgu tekan done. Okey. Cikgu dah pilih yang tu. Subjek dan grade, cikgu pilihlah subjek sains dengan grade. So macam saya letak first grade lah, ini tahun 1 kan. Lepas tu saya kata generate quiz. Okey. Okay, kita tengok macam mana dia generate. Okay, cikgu tunggu sekejap. Sementara kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh kemukakan. Tapi seronok cikgu bila guna quizzes. Kan kita ada jenis yang paper mode dan kita juga ada yang jenis yang AI ini. Macam yang ni sangat senang, sangat mudah. Beberapa minit cikgu dah habis settle formative assessment cikgu. Sekejap cikgu. So dia sekarang akan convertkan semua PDF saya kepada soalan. Sekejap cikgu. Tiba-tiba dia jadi slow cikgu, selalu jadi cepat. Okey, sekejap cikgu. Okey, yang ni saya skip kerana dia belum generate. Sekejap, saya cuba buka. Tapi kita tunggu lagi beberapa saat. Kata saya buka yang siap tadi saya buat. Gunakan soalan yang sama. Okey, cikgu tak apa, saya skip yang ni. Okey, tadi kan saya dah buat. Saya buka yang tadi yang saya buat. Sama dengan cikgu, ini soalan yang sama. Okey. Sekejap. Saya edit, sorry. Okey. Ini soalan yang saya upload sama cikgu. Okey, lepas tu cikgu akan dapat semacam ni. So bila dia dah generate, cikgu akan dapat soalan dengan gambar. Kalau ada gambar yang mana dia boleh tarik, dia akan tarik cikgu. Lepas tu di sini cikgu ada boleh add guna AI di mana cikgu boleh buat similar questions, cikgu boleh letakkan answer explanation dan cikgu boleh translate. Katakan yang ni dalam bahasa Inggeris, saya boleh translate dalam bahasa Melayu. Okey, kita try yang cikgu. Oh, di sini dia tak bagi bahasa Melayu. Sekejap kan. Oh, ada. Sekejap. Okey. So nampak tak cikgu? Bila saya translate, kita pergi molek. Ini soalan 1, bahasa English. Dia translatekan dalam bahasa Melayu. So cikgu boleh guna function translate. Katakan soalan tersebut dalam bahasa English, cikgu nak bagi kat murid cikgu dalam bahasa Melayu, cikgu boleh guna option AI translate yang ada dalam background. Kalau cikgu rasa puas, cikgu boleh save changes. Okay. Di sini saya dah tukarkan. Tadi cikgu tengok dalam bahasa Melayu, bahasa English kan, sekarang dah semua dalam bahasa Melayu. Okay, saya di sini sepatutnya gambar ini tak ada di sini. Sepatutnya gambar ini kena ada di sini. So kita patut edit. Di mana kita boleh edit setiap soalan tersebut. Okay, sebelum saya edit, saya tunjukkan ciri-ciri ni ya. Ini adalah soalan multiple choice. Okay, cikgu boleh edit masa dia, cikgu boleh edit point dia. Cikgu boleh letak guna AI di mana cikgu boleh convert.
soalan ini. Tadi multiple choice kan, sekarang saya boleh convert. Katakan cikgu rasa drag and drop lagi menarik, cikgu boleh tekan drag and drop. Dia akan tunjuk preview dulu. Kalau cikgu rasa drag and drop tu menarik, baru cikgu apply changes lah. Kalau cikgu rasa okay, multiple choice yang sesuai, cikgu kekalkan. Di sini, yang ni hanya untuk yang premium version saja cikgu boleh buat. Yang drag and drop, matching and all that. Dan cikgu, kalau bahasa Inggeris, cikgu boleh fix grammatical error dia, atau cikgu boleh replace dengan soalan yang lebih sama, atau cikgu boleh convert kepada real world scenario. Cikgu boleh copy dan cikgu boleh tag. Kenapa? Apa tag di sini adalah, katakan cikgu tag ke ikut, kadang-kadang kita akan ajar ikut topik. So cikgu boleh tag question ini ikut topik. Okay, dan di sini saya nak edit kerana saya rasa soalan ini gambar tak sepatut ada di sini. So saya akan buang gambar ini. Ini adalah soalan dia. Sepatutnya di lemon ini saya perlu letak gambar lemon. So di sini saya tekan, cikgu boleh upload gambar lemon. Kalau tanya saya, cikgu tak perlu upload. Cikgu just search dekat background. Lemon. Dia ada banyak dalam library kita dia. Kita ambil. Ataupun cikgu boleh paste link daripada website. Cikgu rasa video, gambar cikgu lebih sesuai, cikgu paste link. Ataupun cikgu upload. Di sini saya guna search daripada background sahaja ya. Cikgu, dan saya kata okay. Okay, gambar lemon. Menarik kan? Okay. Cikgu boleh crop lagi, cikgu boleh edit lagi, replace gambar tersebut atau cikgu buang. Cikgu nak type teks, kalau cikgu nak tunjuk teks sahaja, cikgu tekan sini, atau cikgu nak sekali dengan gambar, cikgu tekan add image macam tadi lah. Sorry. Okay. Sama seperti gambar ini, cikgu boleh tekan cake. Cikgu ambil cake. Tapi lagi satu cikgu, walaupun dia upload, kadang-kadang dia akan berlaku kesilap. Di mana sepatutnya soalan ini bukan cake. Jawapan dia adalah jawapan lain. So cikgu sebelum cikgu nak assign murid, cikgu just go through once sama ada betul atau tidak gambar tersebut. Dan yang ini nangka. Cikgu, okay. Tapi okay, di sini dia tulis nangka. Okay, cikgu edit soalan dia. Kalau cikgu rasa patut edit, cikgu masukkan gambar. Dan di sini lagi satu premium features dia. Yang ni free version pun cikgu boleh guna edit image. Kalau katakan cikgu nak guna voice dia. Cikgu rasa murid itu ada masalah untuk membaca. So mungkin audio, dia perlukan audio untuk dia memahami soalan tersebut. Cikgu tekan mic ini. Cikgu boleh upload MP3 ataupun cikgu record. Di sini saya record ya. Sekejap, bulakan jawapan yang betul antara okay. Saya guna ayat ringkas lah. So cikgu record. Okay, bulatkan jawapan yang tepat. Then cikgu stop recording. Cikgu listen dulu, cikgu dengar dulu. Okay, bulatkan jawapan yang tepat. Kalau cikgu guna audio cikgu, nanti cikgu akan buat yang tadi ni lah kerana saya tengah record nak tunjuk tutorial. So tak berapa kemas, cikgu boleh buat dengan yang low lagi dan cikgu insert. So murid yang ada masalah untuk membaca, boleh dia guna audio untuk memahami soalan tersebut. Ini sangat-sangat berguna untuk subjek-subjek bahasa Inggeris, untuk murid belajar sesuatu languages, and dia juga untuk sains. Okay. Dan di sini cikgu, bila murid menjawab, dia akan dengar sound. Okay, dia boleh bulatkan jawapan yang tepat. Dan di sini cikgu boleh masukkan video sekali. Cikgu rasa soalan ini perlukan video, cikgu boleh upload video ataupun daripada Google Drive. So murid akan lihat video tersebut dan jawab soalan. Kalau cikgu dah okay, cikgu rasa sesuai, dah puas, di sini pun cikgu boleh buat editing dia punya font and all that. Dan cikgu dia boleh insert simbol semua. Di sini kalau satu jawapan, single correct answer. Kalau multiple, ini yang macam, ini adalah feature selama dia, masih kekal. Dan cikgu boleh tambah lagi. Setahu saya boleh tambah 5 option. 5 jawapan. Kalau cikgu tak nak, just buang. Lepas tu cikgu save questions. Dan seterusnya cikgu check lah. Kalau cikgu rasa semua betul, dia buat dengan betul, cikgu rasa tak ada kesalahan,
Dan cikgu boleh proceed. Katakan cikgu rasa 23 itu tak cukup. Cikgu nak tambah lagi 5. Cikgu boleh guna AI yang ada di sini. Cikgu tekan add AI, dia akan tambah 3 soalan untuk cikgu. Dia dapat 3 questions added. Okay. Cikgu bacalah 3 soalan tersebut. Kalau cikgu rasa okay, cikgu boleh save changes. Kalau cikgu rasa ini soalan tak sesuai, cikgu remove. Okay, cikgu rasa soalan ini nak tukar, cikgu guna AI dia. Cikgu boleh add lagi soalan, jadikan 3 balik. Okay, lepas dah ada 3 soalan, cikgu boleh pilih yang mana cikgu nak. Yang tak nak, seperti yang saya kata, cikgu boleh remove. Di sini saya pilih ketiga-tiga tersebut dan saya save changes. Tadi saya ada 23 soalan, sekarang dah tukar kepada 26 soalan. Okay, dan cikgu dah puas. Seperti macam features background yang dulu, cikgu boleh search question dan cikgu boleh add question cikgu daripada soalan yang sedia ada dalam quizzes sini macam bank soalan di sini. Okay. Okay, cikgu boleh juga ada beberapa ciri AI di sini yang cikgu boleh try nanti di mana dia boleh ringkaskan soalan, dia boleh, seperti yang saya kata, dia boleh tambah soalan, dia boleh letak nama murid dalam soalan. Dia ada banyak option di sini yang cikgu boleh try. Okay. Lepas tu cikgu dah letak time, cikgu dah letak points. Okay. Kita boleh preview dulu. Lepas cikgu dah kita boleh publish. Okay. Bila kita dah publish, okay, saya dah publish dah. Okay, saya rasa okay. Saya assign. Masa saya nak assign, tapi sebelum cikgu assign, selalunya main dulu. Selalunya saya akan preview sebagai murid. Saya preview dulu. It's better to preview sebelum kita bagi kat murid. Preview sebagai student. Cikgu boleh preview as student atau cikgu boleh challenge your friends. That means challenge your friends ni menarik. Kalau untuk murid pun dia boleh challenge dengan friends dia, di mana dia boleh invite kawan dia. Di sini juga ada option read text aloud dan cikgu. Dia boleh fight with the kawan dia. Dia kata start. Lepas dia start, kalau kita nak compete dengan kawan kita lah, dan kita share link. So dua-dua ini akan compete. Kalau nak compete dengan lebih kawan pun kita invite. Ini satu option yang ada di sini yang menarik saya rasa. Di mana murid-murid bila belajar dengan kawan-kawan, bila ada pertandingan yang sihat, saya rasa murid akan belajar dengan lagi seronok, lagi memahami semua topik yang dia belajar. Kalau saya lah cikgu, kalau nak challenge dengan friends, kita akan challenge nak tahu siapa lebih tinggi markah kan. So you can use this feature of challenge with friends, then you also kita boleh juga convert sebagai flashcard. Okay. Di sini cikgu preview lah. Okay, di sini saya tak preview. Okay, saya skip balik. Yang preview itu tak nampak ya di sini. Alamak. Sekejap cikgu, saya stop. Ayo, sorry saya share balik. Sorry. Okay, saya tunjuk balik yang cikgu. Ayo, silap saya satu. Okay, ini yang paparan tadi kan cikgu. Sorry yang cikgu. Lepas kita dah puas, kita tekan assign. Sorry, dia keluar menu tab baru. Sebab tu dia tak nampak dalam Google Meet tadi. So sebelum yang macam tadi saya tunjuk preview kan cikgu, sorry Okay. Yang saya tekan preview balik. Publish dulu cikgu, lepas publish baru preview Okay. Di sini saya preview dulu. Selalunya sebelum saya bagi kat murid, saya akan preview. Okay, di sini pun ada option yang tadi saya kata sebagai student kita preview. Kita boleh challenge with the friends. Kita boleh minta murid pun challenge dengan friends, kawan-kawan dia. Kalau dia bermain secara solo. Kalau dia boleh access quizzes, then dia boleh cari bank soalan daripada quizzes. Dia boleh pilih set soalan yang dia nak. Dan dia boleh challenge dengan friends dia. Ini yang maksud saya challenge. Di mana bila dia challenge dengan friends, dia masukkan nama dia, then dia start.
dia boleh share link ini dengan kawan-kawan dia. So bila kawan-kawan dia join sekali, mereka akan fight each other lah to answers. Menarik yang ni saya rasa. Kerana bila murid dengan kawan-kawan dia menarik, dia akan fight. Anyhow, dia will work hard untuk dapatkan markah tinggi. So lagi satu adalah preview tadi, right? Wait. Okay. Then flashcard. You can turn this as a flashcard dan cikgu. Okay, yang ni saya exit. Okay, sekarang saya nak assign. Okay, ini yang lagi satu menarik di sini ya cikgu. Okay, di assign ni seperti biasa yang kita akan letak allow rate submission, end date and all that. Di sini dia ada mode accuracy, then kita ada practice set and we have testing. Cikgu pilihlah mode yang cikgu nak. Okay, di sini katakan kita nak ketepatan dia. Contoh saya ambil yang ni dulu. Di sini kita boleh bagi atom, berapa atom murid boleh buat dengan berapa yang dia boleh master dia kita letak. Kerana kita nak ketepatan, so dia jadi peratus di sini. Dan berapa kali dia boleh di atom soalan tersebut. Okay, di sini cikgu, kalau cikgu kata general, kalau cikgu nak murid bermain tanpa nama, cikgu klik di sini. Tapi masalah di sini kita tak akan nampak murid yang bermain lah. So kita offkan yang ni. Yang mastery kan saya kata mungkin kita bagi dia soalan 2 untuk 2 attempt, then cikgu mastery dia adalah 80%, then di attempt and all that cikgu boleh tekan di sini lah. Yang ni yang cikgu menarik, saya rasa sangat menarik, anti-cheating. Okay, sekarang murid lagi pandai yang cikgu mereka lagi fasih di situ daripada kita. Bila kita suruh bagi quiz, bila dia nak buat quiz, dia nak tengok jawapan, dia boleh buka tab baru di sini, betul tak? Dia akan buka tab baru, dia cari jawapan, dia boleh jawab. Kalau kita guna anti-cheating di sini, kalau murid itu nak buka tab baru, dia akan trigger di sini. Okay, di sini kalau cikgu tekan pun, dia akan alert, kita akan alert when kita dapat alert when we get the alert when students switch tabs. Okay, atau dia paste content atau dia guna right menu. Macam dia copy lah. Dia copy soalan tu, macam dia right click untuk copy. Contohlah dia right click, kita akan dapat alert. So yang anti-cheating katakan cikgu tengah buat assessment dalam kelas. So cikgu dapat alert lah. So murid itu tak boleh menipu. Dia terpaksa jawab dengan satu tab saja. Dia tak boleh buka multiple tab macam saya buka ni. Kalau dia on je, tukar tab saja kita akan dapat alert. So dari sini kita akan betul-betul kenal pasti pemahaman murid tersebut terhadap topik tersebut yang kita ajar. Saya rasa ini satu yang sangat-sangat menarik yang aplikasi lain tak ada. So cikgu boleh guna Quizizzy sebagai pengganti kepada ujian topikal atau quiz topikal bulanan cikgu lah. Okay, then kita boleh letak gamification. Kalau cikgu letak serious team, dia tak akan ada benda-benda lain lah. So kalau cikgu tak nak, cikgu boleh letak music. Kalau cikgu guna serious, dia akan off semua. Kalau cikgu serious team, maksudnya dia akan main game, tapi dalam main quizzes macam biasa, dia tak akan ada music, dia tak akan ada memes. Di mana ditunjuk macam lucu-lucu sikit kan. We don't have that, we don't have music. If you click on serious team. Katakan cikgu rasa murid lagi seronok dengan music quizzes, cikgu tekanlah. Dan tuju memes pun cikgu pilih yang mana. Cikgu nak random ke yang ni ke ni ke. Kalau cikgu rasa ini membuang masa, cikgu tik balik lah. Cikgu rasa music pun kadang-kadang mengganggu, cikgu tik. Cikgu make it as a serious game. Lepas tu baru cikgu assign. Cikgu pilih kelas semua dan cikgu assign. Menarik kan? Kita dapat report lah. Kita boleh integrate dalam Google Classroom cikgu. Bagi saja link mereka akan buat. Ataupun cikgu suruh hantar screenshot dalam macam saya cikgu. Yang ini sebenarnya inovasi seorang cikgu di mana saya perhatikan. Setiap murid dalam Telegram saya buka satu grup. Dan dalam grup tersebut, yang ini adalah inovasi Cikgu Sofia. Dia adalah di mana saya pun ikut. Di mana dekat Telegram, saya akan create topik dalam Telegram. Setiap create topik itu adalah nama-nama murid. Katakan dalam grup, katakan contohnya grup kelas 2 opsi. Dalam 2 opsi saya ada 30 murid, saya akan createkan 30 topik dan setiap topik adalah nama murid. Setiap kali dia jawab soalan, dia ambil gambar, dia hantar kat Telegram saya. So bila saya cek di Telegram, saya nampaklah prestasi murid tersebut. Dan senang untuk saya access PBD. Kalau saya nak bagi TP dalam PBD, saya ada evidence.
Contoh tadi pun mereka hantar video bacaan. So saya letak secara sistematik dalam Telegram saya. So salah satunya kalau saya bagi share link, kadang-kadang kerana limitasi murid kita bukan semua kelas boleh akses Google Classroom atau ada beberapa limitasi. So cikgu just bila cikgu share link, dia just complete guna device yang dia ada. Lepas dia dapat score, dia akan share dalam grup Telegram saya. Okey cikgu, sekarang kita, kalau saya laju cikgu tolong stop Lagi satu yang saya menarik, yang saya ingin nak tunjuk hari ni Okey, kita pergi home. Okey, home. Okey. Kita seperti macam tadilah upload, kita boleh upload daripada Drive and device Google Drive atau macam YouTube, cikgu boleh lekat di sini. Okey, saya tekan create balik. Saya guna passage. Macam saya cikgu bahasa Inggeris, saya suka nak bagi comprehension untuk murid saya, sama ada saya search dalam background library atau saya guna generate AI atau saya masukkan bahan saya lah. Di sini saya gunakan generate AI. Okey, di sini cikgu just prompt dengan, okey, kita tengok search library dulu. Ini adalah library dia. Kadang-kadang saya rasa aras dia tinggi. So untuk murid tahun 2 tak sesuai. So cikgu guna AI. So cikgu type lah prompt. Cikgu type lah secara detail sikit Di sini saya buat simple saja. Okay, lepas tu cikgu boleh letak specific words yang cikgu nak. Katakan dalam vocabularies, kalau cikgu nak guna kosakata, cikgu nak letak perkataan yang patut ada dalam passage itu, cikgu boleh letak di sini. Cikgu boleh pilih non-fiction, di sini cikgu tukar, cikgu nak non-fiction kata fiction. Dan cikgu tukar kepada subjek language yang cikgu nak dan berapa paragraf. Di sini use sources, maksudnya dia akan tunjuk source yang dia ambil tersebut. Lepas tu cikgu generate passage. Okay, saya tekan yang ni saja. Cikgu boleh pilih yang berkaitan dengan cikgu dan continue. Ini antara yang paling saya rasa beberapa saat saya boleh settlekan aktiviti untuk murid saya. Cikgu sekejap Bila kita buat sharing sajalah, internet dah akan slow. Selalunya cepat. Bila buat sharing, Itu memang biasa cikgu rumah. Dia macam dengki saja. Tadi pun tunggu-tunggu dalam channel-channel. Tapi yang passage itu sangat menarik cikgu. Saya selalu guna untuk kelas saya. Di mana saya rasa betul, kalau cikgu bahasa memang sangat baguslah. Kalau cikgu boleh integrate dengan app-app plugin, saya rasa cikgu boleh ini. Lagi satu cikgu, sementara kita tunggu yang ni channel passage saya nak kongsi. Kerana kami suka kongsi pasal dilema. Ini ada dilema kan cikgu. Apa-apa yang cikgu buat dalam quizzes, background atau mana-mana ilmu yang bahan yang cikgu buat, cikgu jangan lupa berkongsi dekat luang ilmu guru. Okay. Di sini saya tunjuk balik Di sini bila cikgu login, di sini ada ruang ilmu guru. Cikgu tekan, cikgu sign in balik. Di sini cikgu boleh buat carian pelbagai bahan-bahan yang dibuat oleh seluruh guru di Malaysia. Dia ada banyak jenis, dia ada video, dia ada jenis pamphlet and all that. Cikgu boleh buat carian ikut kategori ni. Okay. Kalau cikgu nak tambah, okay, kalau cikgu nak upload, cikgu boleh download, muat nurut, sorry. Sekejap. Okay, ini profil saya sekejap. Cikgu saya pergi, saya tunjuk. Baik, Mak.
Saya tak upload banyak lagi. So cikgu boleh nampak bila profile, cikgu boleh tengok pengikut cikgu berapa sumbangan. Sumbangan saya banyak yang saya tak upload lagi. Ini yang orang bagi bintang, cikgu boleh edit lagi, kongsi. Dan cikgu boleh tambah semua yang cikgu buat di sini. Okay. Cikgu tambahlah. Bila cikgu buat, ini sangat, ni akan menolong cikgu-cikgu lain menggunakan ilmu bahan cikgu pada masa sama. Katakanlah cikgu nak mohon mana-mana ikon ke apa ke, cikgu boleh, ini adalah satu evidence yang cikgu buat banyak perkongsian dengan cikgu-cikgu lah. Okay. Cikgu Umar, satu Ya. lagi, kita boleh simpan bahan kita tak hilang lah dekat ruang ilmu ni kan. Kadang kita cari bahan kita rasa ada buat. Tapi bila saya cari tak jumpa. Ya. Kita letak sini, cikgu letak di sini. So, cikgu nak letak, okay, cikgu buat Facebook sharing pasal satu tutorial, atau cikgu buat penulisan di Facebook pun cikgu boleh sharing, cikgu boleh share blog cikgu nak share YouTube cikgu nak share bahan background atau mana-mana bahan pin interest and all that, cikgu boleh simpan, dia pelbagai. Saya rasa banyak cikgu yang tak tahu, so kami selalu suka share, cikgu pergi ke ruang ilmu dan cikgu buatlah perkongsian ilmu. Dan cikgu kalau boleh, cikgu perkenalkan kepada cikgu-cikgu di sekolah cikgu. Okay, kita tengok, dah selesai. Yes, belum. Saya pergi yang tu dia dah tukar. Cikgu Umar tak continue tadi. Saya continue, dia tengah generate kan tadi. Bila saya alihkan page tab lain, dia tengok. Patutnya saya guna dua screen. Okay, tak apa. Okay, sementara kita tunggu passage ni, maybe Cikgu Najiha boleh share pasal link YouTube. Okay, saya ada share satu link, Telegram channel. Dekat sini stop sharing dulu. Lepas passage ni dah wujud, saya share balik ya. Cikgu Najiha boleh share dulu. Nak share yang tentang Telegram tu lah. Okay, Telegram channel ni kita baru wujudkan lah sebab kita nak bantu rakan-rakan guru kan. Kadang-kadang kita pergi bengkel, kita buat sharing, kita buat post sharing, ada yang tanya tau. Jadi kita akan share lah tutorial ke ataupun update terbaru. Macam Cikgu Umar dia banyak guna Gemini kan. Mungkin ada update terkini kita akan share lah dekat Telegram channel ni. So cikgu-cikgu boleh join lah. Ada link dia di ruangan chat. Okay. Dah di-generate ke? Lambat lah. Mungkin boleh share link dulu sementara cikgu tunggu kerana saya rasa lambat dia tengah generate. Selalunya cikgu beberapa saat dia settle lah. Hari ni tak tahu kenapa wifi dengki dengan saya. Nak share link yang form tu ke? Macam cikgu boleh isi, boleh jimat masa sementara mereka. Okay, sekejap saya share sana. Sekejap. Bengkel, okay ni. Ada tak? Ada. Okay, yang ni cikgu-cikgu boleh, saya tak buka besar ke? Okay, yang ni cikgu-cikgu boleh scan ataupun sekejap saya letak link dia di chat. Yang ni cikgu-cikgu boleh isi untuk dapatkan sijil. Sijil ni dapat daripada background lah dan boleh claim dalam e-pembelajaran dalam SPL KPM. So akan dapatlah 1 jam. Sekejap ya, saya share link. Kalau tak boleh nak scan, cikgu boleh klik link. Okay, boleh klik link ni. Sekejap saya pin dulu. Okay, klik link ni. Sekejap saya tutup dulu. Mana tadi Google Meet saya hilang. Okay, klik dekat link. Nampak tak Cikgu Umar? Atau hanya nampak quizzes saja. Saya rasa you share tab. Oh, okay. Silap. Oh, dia keluar QR code saja. Ya. Tab. Oh, window lah. Saya kena
Saya kena ambil Chrome ke window? Screen? Oh, Yang entire screen. tengah. Tak Pilih apalah. screen sana. Entire screen pun lah. Okay. Klik dekat. Kenapa tak? Okay. Dia lambat sikit. Okay, klik dekat link ni. Cikgu boleh buat teruslah. Okay. Kalau ada soalan boleh type di chat ataupun boleh inilah. Boleh tanya. Okay, dekat sini cikgu akan, bila klik link itu, cikgu akan buka ni lah, quizzes. Quizzes ni nama-nama dia lah, sekarang dia dah tukar kepada background. Okay, kat sini cikgu tag lah nama penuh. Okay, nama penuh, nama saya lah, nama cikgu lah. Okay, kemudian nama sekolah. Saya sekolah di SMK Kampung Kastam. Okay, training date ni hari ni 18 November 2025. Okay, kemudian nombor telefon. Okay, nombor telefon. Kemudian, okay, trainer name ni, hari ni minta cikgu-cikgu dan rakan-rakan pilih cikgu Umar. So, boleh type dekat sini, Umar. So, dekat sini ada nama Umar Mageshwari Muniandi. So, pilih nama cikgu Umar. Kemudian type email. Okay, type email, kemudian kod sekolah. Macam ada orang masuk. Okay, type dekat sini kod sekolah. Oh, Siti ni letak batu lah. Ni isi macam biasalah detail ni. Okay, training topik. Training topik boleh ambil yang B ni, exploring various question type. Okay, ambil yang ni, kemudian klik next. Okay, klik next. Dekat sini ada beberapa soalan yang perlu kita jawab. Okay, saya akan berikan jawapan dia lah. Okay, sampai sini okay tak? Sampai sini boleh follow tak? Okay Najia, tapi jawapan boleh bubuh dalam Telegram tak boleh? Nanti saya bubuh dalam Telegram lah. Sekejap ya. Mana? Okay, macam ni kan. Ada discussion type background. Okay, ni apa jawapan dia. So, mana jawapan yang sesuai? So, nanti cikgu-cikgu dah jawab. Contohlah ni. Contoh passage. Okay. Fifi ni. Okay, ni adalah audio response. Sebenarnya banyak lagi Cikgu Umar feature-features yang menarik. Macam kita boleh guna audio. Banyaklah. Mungkin nanti kita akan share bengkel-bengkel seterusnya lah. Okay, soalan 3 ni. Okay, word cloud. Assessment ni. Okay, kita boleh copy dan modify quizzes. Kemudian boleh submit. Okay, dia kata jawapan correct. Oh, kita tak choose upload file. Okay, dekat sini cikgu kena upload gambar untuk IG, Facebook dan juga YouTube channel. Tapi jangan risau, saya dah share dalam mana link group. Alamak, link group. Link group sekejap ya. Apa link group kita tu? Sekejap ya. Okay. Dekat sini saya ada share. Nanti cikgu-cikgu boleh download lah. Ambil gambar ni untuk cikgu upload. Boleh je, lebih baik cikgu pergi kat background page-page tersebut. Cikgu follow mereka lah. Kerana baru kita dapat bila notifikasi super trainer. Kalau cikgu boleh jadi super trainer, yang version yang saya tunjuk semua jadi free setahun. Dapat lagi t-shirt, lampat lagi swag lain. Cikgu memang untung. Kalau boleh cikgu follow background.
Sebenarnya banyak sangat. Banyaklah sebab kita semua memang guna Wayground ni daripada dulu lagi kan. Ya. Sejak mula-mula COVID. VIP Saya tu. guna sejak COVID. Betul lah. Sebab dulu-dulu kan VIP tu. Sebab kita ada seorang lagi super trainer dengan kita, Encik Arif Irhan, dia sangat hebat orangnya. Dia kata bulan depan ada lagi tawaran untuk masuk sebagai super trainer. So cikgu standby. Ini kita follow siap ni, Cikgu Arif ni. Dia sifu. So cikgu follow siap Wayground Instagram, Facebook dia, YouTube channel. Cikgu lepas follow, cikgu just screenshot, masukkan file di sini supaya cikgu dapat makluman tentang super trainer nanti. Okey, password dekat sini ada password. Cikgu boleh type. Huruf kecil. Sorry. Wonderful. Wayground. Okey, boleh join FB community team Wayground, cikgu. Letak Wonderful Wayground. Tu tak ejaan ni. Okey. Letak. Nanti saya copy dulu password ni. Ini password yang wajib cikgu masukkan. Nanti cikgu akan dapat sijil lah. Cikgu-cikgu saya harap yang ada di sini semua orang isi link ini untuk membantu kami dua orang menjadi super trainer. Kerana salah satu requirement adalah kami perlu melatih at least 50 orang. Sorry. Okey Cikgu Umar, ni kita kena upload dulu link ni. Link pula. Cikgu submit. Silap pula dah cakap ni. Kenapa pula saya punya laptop ni hang? Okey sekejap. Mana screenshot tu? Alamak, dia hilang pula dah. Dalam folder ya? Sekejap. Dalam folder. Dalam ni mungkin. Alamak, ni. Okay, IG. So letaklah IG punya ni IG. Kemudian yang ni Facebook. Okay, ni Facebook. Kemudian yang ni YouTube. Okay, kemudian boleh submit respon. So kat sini submit respon. Okay, cikgu tunggu sekejap. Bawah tu dia ada please wait tu. Line saya perlahan ke apa ni? Dia sepatutnya cikgu mahu ada. Okay. So klik bawah ni dia dah download kita punya cert. Okay, so akan keluarlah cert ni. Cert ni cikgu boleh isilah dalam e-pembelajaran dalam SPL KPM. Cara dia nanti saya akan share lah dalam Telegram tu. Ataupun kalau cikgu dah biasa sharekan, share pula. Isi e-pembelajaran, cara dia sama je. Sijil ni kita letak dalam drive, masukkan link. Cuma mencabar sikit SPL KPM tu kita masuk ikut negeri lah kan. Kadang-kadang bila malam pun dia duk pusing-pusing. Itu adalah untuk isi sijil. Okay. So saya boleh tutup. Okay, Cikgu Umar nak sambung? Ya, saya nak sambung. Kejap saya ni stop present. Okay, saya sambung dengan cikgu yang saya janji tadi. Okay. So seperti yang tadi saya kata kalau saya guna AI ni, cikgu nampak tak? A day at the zoo. Dia dah buat petikan untuk saya. Dan dia juga dah buat soalan untuk saya. Saya tak buat apa dengan cikgu. Tadi yang saya masukkan prompt sahaja, dia dah buatkan passage tersebut. Okay, then dia dah buat passage. Kalau cikgu nak edit, masih boleh edit. Cikgu nak boleh tambah features gambar. Cikgu boleh letak mikrofon. Cikgu boleh buat macam cikgu baca lah. Dan cikgu boleh letak video. Then cikgu boleh tambah lagi passage. Di sini adalah soalan yang automatically Quizy createkan untuk kita berdasarkan teks ini. Kalau cikgu rasa okey, cikgu guna. Kalau tak, cikgu delete dan cikgu tambahlah soalan cikgu sendiri. Kita boleh tambah jenis soalan yang lain sebenarnya. Yeah. Dia ada fill in the blank,
Dia ada open-ended, dia ada hotspot, dia ada drop-down, categorized, drag and drop, match, reorder, poll, draw, word cloud, audio responses. Nampak tak? Banyak yang cikgu boleh buat dengan passage ni, sangat menarik. Contoh saya ambil kita ambil drop down, contoh lah. Kita boleh buat drop down di mana kita buat answer di sini, dan murid boleh tarik dan letak. Kalau drag and drop dia tarik dan letak, drop down dia pilih daripada jawapan yang kita letak lah. Dia sama lah macam dulu kita guna apa? Google Form kan? Ada drop down. So cikgu boleh guna banyak option. So yang ni mungkin ambil beberapa masa untuk cikgu edit. Macam saya selalunya saya akan guna yang Quizy pagi kerana tak jimatkan masa saya. So ini sajalah perkongsian saya. Kalau apa-apa soalan cikgu boleh tanya atau boleh tanya dalam grup Telegram. Kalau cikgu preview, ini preview, dia ada setting. Setting dia, you can make it as public, you can restrict, you can everyone. Kalau bawah sekolah lah kita boleh letak everyone di ni. Kita boleh buat cover image, then ini adalah untuk kita preview. Preview adalah bagaimana murid akan nampak nanti. Macam ni lah, dia baca, dia jawab. Baca, dia jawab. Kan bagus, kita boleh track murid tersebut. Okay. Ini sajalah perkongsian saya. Kalau cikgu boleh tanya soalan, dan apa makluman kami akan update, cikgu join Telegram kami. Dan saya sangat-sangat berharap cikgu isi link tersebut. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya, kita ada 1-2 minit lagi. Okay, sebelum tu saya nak share satu link. Oh ya, link Padlet. Lagi satu cikgu. Ini untuk dokumentasi saya. Boleh beri sedikit komen untuk Cikgu Mas. Sekejap ya saya share. So bila saya dapat komen-komen daripada cikgu, dari sana saya akan perbaiki dan slot-slot bangkit saya seterusnya. Okay, saya letak di ruangan chat. Saya harap cikgu boleh isi Boleh isilah Padlet ni. Okay, sementara tu saya share ni. Saya share. Mana slide saya yang last week? Tadi Cikgu Umar dah share berapa jenis? Passage dan juga? Assessment. Padlet tu boleh buka ya? Apa yang boleh buka? Padlet. Oh, jap. Oh, boleh ya? Let's double check please unblock challenge. Kenapa dia ada ni security check? Kenapa tiba-tiba ada, siapa tak tahu? Sekejap. Saya refresh dulu. Boleh tak? Tak boleh. Tak apa cikgu yang alamak. Kalau tak buat sekarang nanti tak jadi. Sekejap cikgu. Cikgu share lagi sekali lagi. boleh buat. Saya share apa ni? Share apa? Share slide sikit. Ya. Share dulu. Cikgu mau boleh buat lagi satu lah kot. Siapa dengan akaun lagi satu Sekejap cikgu. Padlet. Saya share. Semua Padlet dia tengah block lah. Kenapa? Oh, ya ke? Kalau macam tu buat guna. Sekejap Guna link Canva pun boleh? Link Canva. Saya letak di belakang slide Cikgu Umar ni lah. Okay, sekejap. Sorry cikgu, last. Sekejap ya. Mana pula ni? Kenapa dia lambat? Sekejap, saya tukar dia kepada ni, whiteboard. Tukar yang ni. Ni cantik sikit. Ini dia. Mana?
Ini. Sekejap saya share link ni. Saya share ni, copy, can edit. Boleh ke Cikgu Umar Padlet ataupun kita letak dekat ni lah, dekat Telegram ni. Okay, saya letak link. Boleh. Canva tak boleh Ni Canva. Padlet tadi dah tak boleh masuk juga, saya refresh. Sekejap sekejap, 1 minit saya try. Dia macam block semua saya punya Padlet dia kena block. Sekejap. Semua security check. Tak apalah cikgu, kami masukkan dalam Telegram. Atau boleh isi dekat apa? Ni, dekat Canva ni cikgu boleh letak sticky note ni. Boleh tulis kat sini. Contoh dia. Contoh cikgu kata menarik. Contohlah. Perkongsian menarik. Bolehlah tinggalkan kalau ada yang boleh tinggalkan komen. Okay. Masih ada lah. Kita masuk ke dalam Telegram lah. Kita end the call. Nanti kita letak link lah. Okay, kami akan letak link dalam channel Telegram tu. Okay, rasanya itu sajalah. Okay, kita ambil gambar satu kot. Sekejap saya gambar. Sorry. Lama tak pakai Google Meet. Hari tu PDPR dengan budak. Okay, sekejap. Kenapa tak kecil? Okay. Kalau ada cikgu yang sudi buka kamera boleh buka. Kalau tak ada tak apa. Okay, cikgu Umar boleh senyum. Okay, saya dah screenshot dah. Okay, terima kasih cikgu-cikgu. Selamat malam. Kalau apa-apa tanya dalam grup ya. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Ainul Fatimah. Okay, nanti jumpa di sesi yang lain lah. இல்லையே, எப்படி தடுக்குச்சு? நான் மொத தட்டி விட்டுதாச்சே. வேலை ஸ்பீக்கர்